Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan yang telah melihat dan menonton channel saya daripada awal hingga sekarang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amarudin Isa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dia jatuh daripada atas saya punya bilik tu. Dekat bilik tu saya ada buat extension, extend. Jadi dekat situ, dekat balkoni tu dia extend, dia ada, tak tahu sebelum ni tak keluar. Sebab apa? Sebab dulu kita orang pakai macam epoxy untuk bagi dia punya water proofing. Lepas tu mungkin epoxy dia dah habis. Ni dia jadi macam ni tadi. Teruk ni. Baik-baik mak. Boleh repair ke mak macam ni mak? Buat waterproofing, lepas tu epoxy sekali. Depan wah. Okey. Ni je lah kot. Dan ni yang berlubang ni. Nak buat balik. So. Macam mana ni? Mak, kalau aircon ni nak tutup dia ni semua macam mana mak? Ni lah. Okay. Alright. Terima kasih semua kepada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amarudin Isa. Dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amarudin 891. Yang satu hati satu jiwa. Kalimah la ilaha illallah. Siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat. Jaya kalam ni, insya-Allah. Jangan lupa banyakkan mengucapkan la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Insya-Allah. Jumpa lagi di next video, next content. Thank you, bye bye. Jumpa lagi di next video.